Aduh, bingung kepala aku macam ni. Korang tahu aku buat BBQ kan? Jadi, aku gunakan kayu rambutan untuk hasilkan BBQ yang best tau. Tapi masalahnya sekarang ni, korang tengok ni. Masalah dia sekarang ni, kayu yang aku ada ni dah mula berkulat. Untuk pengetahuan korang, kalau kayu dah berkulat, aku tak boleh guna untuk BBQ. Sebab apa? Sebab kalau kita gunakan untuk BBQ, tak semua kulat tu akan mati tau kalau kita bakar dia. Tu masalahnya sekarang. Kalau korang perasan, kebiasaan kalau kedai-kedai BBQ tu, dia akan buat rak untuk kayu kan. Supaya pengudaraan yang baik dapat mengelakkan daripada kayu diorang tu terjangkiti dengan kulat. Masalahnya dekat tempat aku ni asyik hujan aja manjang. So, aku pun tak dapat nak elak lah. Bila dah kayu-kayu tu pun kena hujan, dia tumbuh kulat macam ni kan. Aku langsung tak boleh pakai dah. Jadi, terpaksa buang. So, setakat ni je lah aku membebel. Aku dah lama tak buat konten ni sebab ada banyak sangat catering. Jadi, aku tak sempat nak buat BBQ. InsyaAllah next time aku akan buat BBQ ribs pula. Baik.